Dilarang kencing kawan-kawan. Toilet di sana. Mana? Hello, Assalamualaikum. Dan hari ini saya berada di Ipoh. Saya sedang brisk walk ataupun berjoging di sekitar sini. Dan saya dapati ada beberapa lukisan graviti yang menarik. Mari saya kongsikan. Tengok ni. Ada lukisan graviti. Mari kita tinjau apa lukisan graviti yang telah dilukiskan oleh orang Ipoh di sini. Mari kita tengok. Miao Gravity. Ni apa ni? Academia Hero Udada apa benda namanya. Rakan video bukan masalah. Mungkin ni pelukisnya kot Loki ZNC. Mungkin lah ini pelukis dia. Dahsyat, real lah. Sembang dinding. Sembang dinding. Tembak dinding. Tembak dinding. Wah, gila lah. Waris. Ni yang penyanyi hip hop tu buat ke? Walau tak tahu lah. Mantap. 3D dia buat. Bawah dia buat 3D. Bawah
pula. Ada banyak lagi ha. Ha. Okey, ini graviti yang terakhir di laluan di sini. Ni apa baca ni? Korang boleh baca tak? Kalau boleh baca, kalau boleh baca, cuba komen di bawah. Ini satu lagi lukisan graviti yang menarik perhatian saya, iaitu ini dia. Lawa kan? Sebenarnya saya merakam gambar-gambar graviti ni ketika saya berjoging ataupun brisk walk lah lebih tepatnya. Dan ini adalah jalan penamatnya ataupun jalan penutup ataupun jalan permulaan, mana-mana lah. Sebab ada brother tu kata tadi dia tengah buat renovate ataupun tengah buat pembinaan, jadi track ni terhenti sampai sini saja. Jadi saya akan teruskan berlari ataupun brisk walk ataupun jogging mana-mana lah, asalkan keluarkan peluh. Dan yang penting zone 2. Okay guys, sekarang saya nampak lagi satu lukisan graviti yang menarik, tetapi agak jauh sikit daripada saya. Saya nak menapak tak boleh ke sana sebab ada semak samun yang saya tak pasti keselamatannya. Tengok ni, dia graviti dia. Mungkin ini nampak jelas tak? Boleh lah. Jalan ni agak gelap sikit yang ni. Kena berhati-hati lah. Saya memang tak nampak apa yang saya pijak ni. Okey. Ni menarik juga. Tengok ni, Tanzan Panjang Magunan. Okey, sekarang sebenarnya terlampau ralik saya tengok lukisan graviti di sekitar Bandar Ipoh ni. Saya telah sesat. Saya punya tahap sesatnya terpaksa tengok Google Map untuk pulang ke hotel.